Nak tahu tak macam mana beza cara seorang billionaire pilih nak buat bisnes apa dengan cara orang biasa-biasa macam kita ni pilih nak buat bisnes. Okay, kita start dululah dengan cara orang biasa-biasa macam kita. Tapi sebelum tu, saya nak minta anda klik follow, klik subscribe, komen saya dah subscribe. Kalau tengok daripada TikTok, tekan semua butang belah kanan tu kan, repost, komen dan like. Dan siapa lagi belum lagi join saya punya community saya, yang mana saya ajar macam mana nak tambah lebih masa dengan family, nak ada income yang lebih stabil, kesihatan yang lebih baik, dan orang kata hidup dalam keadaan boleh buat apa yang kita nak buat dalam hidup. Okay, boleh join The Ultimate Life Club. Button ni ada dekat link bio saya. Baik, kita tengok dulu macam mana orang biasa-biasa pilih bisnes. Orang biasa-biasa pilih bisnes biasanya dia tengok viral. Oh, viral bisnes ni ramai orang buat, dekat TV keluar. Biasa tengok, oh artis ni dia pakai produk ni. Itu kriteria dia. Lepas tu dia tengok dia tengok harga produk tu murah. Dia rasa dia boleh jual sebab harga tu murah. Jadi ini cara orang biasa-biasa pilih bisnes. Contoh satu lagi, oh produk ni ada juga yang tak ada persaingan. Nak pilih bisnes yang tak ada persaingan. Itu cara orang biasa-biasa pilih bisnes. Saya nak share you pada seorang billionaire ni, kekayaan dia lebih kurang dalam 2 bilion US dollar. Okay, nama dia saya tak bagi disclose lah. Okay, tapi saya bagi tahu macam mana cara dipilih. Okay, dia nak memilih bisnes, dia ada satu team. Dia ada satu team yang dia gajikan, dia orang billionaire kan, dia gajikan satu team untuk cari satu market. Market dia bukan cari bisnes lagi, dia cari market. Market apa yang dia nak venture into, dia nak masuk dalam bisnes yang dalam market tu. So jadi dia cari-cari 3 tahun dia buat research dan dia nak cari satu bisnes yang dijamin industri itu berkembang untuk tempoh 50 tahun akan datang. Sebab banyak bisnes yang 2-3 tahun dia dah start trend down, up and down. Jadi tak nak pilih bisnes yang macam tu. Sebab bila you dah spend beratus-ratus juta, takkan you nak buat bisnes tu untung 3 tahun. Dia nak yang 50 tahun. So jadi apa yang berlaku ialah dia jumpa 2 jenis pilihan bisnes. Iaitu pertama daripada medical business. Kedua ialah kita panggil wellness business. Medical business ni adalah bisnes yang tunggu orang sakit baru kita berniaga. Maksudnya orang tu dah sakit baru bagi ubat. Satu lagi bisnes ialah kita panggil preventive business. Orang tu sihat sedia kala, nak elak dia daripada sakit, dia boleh supply. Contohnya pengambilan, amalkan suplemen yang semula jadi. Dan bila dia study dengan tim dia tu, dah habiskan 3 tahun untuk research, akhirnya dia memilih industri yang untuk bantu orang sihat sebelum sakit. Jadi dah lah misi tu memang bagus lah, murni lah niat tu kan. Lepas tu market tu dah diuji, dah di finalize, akan berkembang untuk tempoh 50 tahun akan datang. Jadi belum lagi dia pilih produk apa kan. Lepas tu then dia pilih apakah produk yang paling orang nak. Bukan produk yang orang kata apa orang nak. Orang nak selamat, orang nak kesan yang cepat, orang nak ada bukti saintifik, orang nak kata dari segi kalau macam orang Islam ni kita nak halal lah. Kita nak halal. So jadi last kali dia decide untuk venture dan bina syarikat yang macam tu. Jadi kita ni orang biasa-biasa, secara kesimpulannya, macam mana kita nak pilih bisnes? Kita jangan pilih cara produk murah, cara senang jual, cara produk tu ada keluar dekat TV. Bukan itu sebenarnya kriteria. Kriteria utama ialah, pada saya lah, ialah kita kena cari bisnes atau produk yang long term. Bila kita penat-penat belajar pasal produk tu, bila kita penat-penat buat marketing, habis modal buat marketing kan, beribu-ribu, beratus-ratus kan. Pelanggan tu boleh tak dia maintain dengan kita selama bertahun-tahun? Boleh tak? Ataupun pelanggan tu hanya beli sekali, 2 kali, lepas tu hilang. Dan kita kena spend balik marketing untuk dapatkan pelanggan baru. Itu benda yang saya rasa nikmat yang besar, yang mana bila saya jumpa model bisnes ni,
2013, pelanggan 2013 masih lagi membeli sampai sekarang, 2014 sampai sekarang, dan bayangkan setiap tahun ada satu kumpulan pelanggan yang masih setia membeli sampai sekarang. Jadi pada saya itulah kriteria utama, dan untuk orang membeli konsisten lama, dia mestilah produk itu mestilah penting, dia ni keperluan. Mestilah produk tu super high quality yang tak boleh nak consider tahap selamat dia, tahap keberkesanan dia, mesti pada komitmen yang tinggi. Dan nak buat benda-benda macam tu, kita orang biasa tak ada modal. Jadi bila kita bersandar dekat company billionaire yang dia bina sepilih bisnes dia, untuk growing dalam tempoh 50 tahun akan datang. Jadi kita orang biasa-biasa kan, nak senang, kita tumpang saja decision dia tu, duduk dalam dia punya plan tu. Jadi mudah. Jadi itulah yang menyebabkan saya boleh resign daripada dunia oil and gas, full time berniaga 2014, dan sampai sekarang alhamdulillah saya dibebas masa, ada kewangan yang alhamdulillah lebih baik. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang benda ni, tentang peluang ni kan, tengok dekat link bio saya, tengok dekat link description saya, klik dekat peluang cara nak berniaga, mulakan dengan macam mana nak buat 10,000 jualan, RM10,000 jualan konsisten sebulan, dan saya akan explain apa yang macam mana saya boleh bantu anda. Itu saja. Assalamualaikum.